bila buat umrah, benda paling kita takut sebenarnya bukan penat, tapi bila tiba-tiba jatuh sakit dekat sana. Ramai jemaah okey je masa kat Malaysia, tapi bila sampai tanah suci, hari kedua, hari ketiga, mulalah tak sedap badan. Bukan sebab umur, tapi sebab badan terkejut dengan rutin umrah. Bayangkan, jalan jauh, cuaca panas, tidur tak cukup. Bila badan penat, imun memang cepat drop. Sebab tu, Shiruto ni sangat-sangat penting. Dia bantu sokong sistem pertahanan badan dari dalam. Masuk umrah, kita bukan boleh rehat lama-lama kan? Hari ni penat, esok sambung semula. Kalau badan lambat recover, hari ke hari rasa makin berat. Jadi Shiruto ni dia bantu badan pulih lebih stabil dan tak jatuh mendadak. Sayang tau bila dah sampai tanah suci, tapi banyak masa terpaksa rehat sebab tak larat. Kita ni kalau boleh nak ibadah dengan tenang, bukan risau badan je kan? Shiruto ni dia bukan ubat, tapi dia sokongan imun, terutamanya bila badan tengah diuji. Jadi kalau nak tahu cara ambil Shiruto yang sesuai masa umrah nanti, boleh komen umrah atau cepat-cepat DM Sis Nur, okey? Jemput!